Hai guys, Assalamualaikum. Kembali lagi kita di F-Vlog. Hari ni saya nak buat satu video unboxing Unboxing diecast yang saya baru beli semalam. Ni lah diecast dia. Kat sini gambar A380, tapi sebenarnya ini adalah Malaysia Airlines 350. Maknanya saya beli A350 yang Malaysia Airlines punya yang terbaru. Okey, nak tunggu video unboxing, tunggu selepas ini. Okey, tanpa buang masa, jom kita buka. Di sini ada tulis open. Ini apa ni? M360. Okey. Kotak ni dia tak tulis pun dia punya skala berapa. Tulis lah. Ni dia tulis aircraft model. Lepas tu W aircraft model. Maksudnya W ni dia punya syarikat tu. Okay, apa buang masa, jom kita buang. Buang pula. Kita buka. Inilah kautukan dia. So tengok dalam ni ada apa lagi. Dan ada dia punya stand. So tak ada apa-apa lagi dalam dia. So ni kita boleh buang. Wah, dia punya design boleh lah serupa. Cuma dia punya logo ni dia kecil sikit. Lepas tu patutnya kat tepi ni, dekat dia punya wingtip ataupun wingtip mana ni, patutnya ada logo sekali tau, tapi tak ada. Tapi okey lah, nampak curve. Mana kan dia punya wingtip memang curve. Enjin dia boleh lah. Dan tengok depan dia, dia punya cockpit window tak sama sikit lah, tapi okey, boleh. Jalur gemilang dia pun, livery dia pun okey. So jom kita buka yang ni. So guys, itu je untuk unboxing hari ni untuk model A350 Malaysia Airlines negara Peliberi. So tidak lupa juga saya nak beritahu kat korang, saya juga ada 5 aircraft model diecast yang saya beli online daripada website apa dah. Saya juga nak tunjuk, saya ada Air Asia A340 Malaysia Airlines A380, Saudi Arabia 747, Singapore Airlines A380, dan juga Qantas Airways A380. So saya tunjukkan video, saya tunjukkan sikit footage untuk korang tengok saya punya diecast. So guys, itu saja video untuk hari ni. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share kepada kawan-kawan korang sekiranya video ni best. So korang tunggu apa lagi? Bolehlah beli banyak-banyak diecast macam ni. Saya beli dengan harga RM45. Dapat diecast negara Peliberi. Ni saya beli dekat Sunway Pyramid. Adalah boot yang saya beli. So guys, dah beritahu tadi Okay, thank you for watching.